Mengumumkan ketibaan tetamu terhormat Tuan Haji Muhammad Diziauddin bin Mat Saad, Pengarah Pendidikan Negeri Pulau Pinang, diiringi barisan pentadbir sekolah masuk ke dalam Dewan. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Diziauddin bin Mat Saad, Pengarah Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Yang berusaha Encik Sabarullah bin Sheikh Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Permai. Puan Sarah binti Saleh, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Seri Permai. Puan Rosni binti Rafi, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Syukri bin Bakar, Penolong Kanan Co-Kurikulum. Yang dihormati guru-guru pendidik, insan pencinta ilmu, seterusnya hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam budaya membaca. Pada hari yang mulia ini, kita berhimpun di medan ilmu, di persada yang disinari cahaya bagi menjayakan majlis lembaran mutiara menyemai membaca dalam sanubari. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dijemput Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Abdullah untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Abdullah atas bacaan doa itu tadi. Hadirin, tak molek jika ada ahlu, tiada lesungnya. Tak guna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkaplah majlis jika yang dijemput tidak berucap. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Tuan Haji Muhammad Diziauddin bin Mat Saad untuk memberikan ucapan dan sekaligus merasmikan majlis lembaran mutiara menyemai membaca dalam sanubari. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Diziauddin bin Mat Saad atas ucapan dan kesudian untuk merasmikan majlis pada hari ini. Hadirin yang dihormati, majlis disemarakkan lagi dengan persembahan bicara berirama yang akan dipersembahkan oleh murid tahun 6 adab. Persembahan ini adalah di bawah bimbingan Puan Rohana yang bertajuk Membaca Jambatan Ilmu. Dipersilakan. Sekalung penghargaan dan tahniah kepada murid tahun 6 adab atas persembahan sebentar tadi. Hadirin sekalian, ucapan sudah, persembahan pun sudah. Kini, kita sudah tiba di pengakhiran majlis. Akhir kata, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang hadir. Semoga semangat membaca terus mekar menyinari kehidupan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai.